Dalam 2-3 hari mesti tumbuh macam ni. Aku memang standby benda ni. Aku bawa mana-mana aku pergi, dalam poket, dalam beg. Beg yang macam ni kan. Beg sling bag yang macam ni memang muat kecil je. Shape lah. Ni senang je. Dia ada 2 speed tau yang ni. Ini memang aku pakai dah lama guys. Nampak ada lampu. Ini speed yang paling laju lah. Dia tak sakit langsung guys. Korang tengok ni sebelum. Korang tengok. Berapa kali dah aku lalu ni. Nampak guys. Settle guys. Yang bela-bela ni kau buat sampai habis. Lalu-lalukan saja. Memang padu guys. Tak sakit. Harga pun murah. Ada 2 blade yang fleksibel, tak sakit, nampak? Brand ni tak ramai lagi orang promote, tapi bagi aku kan, aku dapat ni memang aku tak repeat lain lah. Kalau aku beli banyak benda ni, kalau tertinggal ke apa, ada satu kat bilik air, satu kat rumah, dalam kita punya bag yang kita bawa hari-hari tu. Padu kan? Selain daripada ni, kau boleh juga shape kau punya bulu-bulu dekat muka ni kan. Smooth gang, smooth. Tak payah pakai air. Shave kering je. Memang sangat-sangat memudahkan bagi aku. Kalau korang nak mudah juga untuk live korang kena standby benda ni. Cuba tengok beg kuning, harga dia murah.